Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Toyota Hilux 2500cc auto modern dia. Tahun dia 2008. Okey, mari kita tengok yang ini kita condition macam mana. Jom. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tahu ini kereta India tanah dekat luar macam mana. Okey, let's go. Okey, so you boleh nampak lah ini kereta depan lampu sama sekali I suruh kena tukar baru lah. Okey, satu layer cat baru. Banyak I suruh bikin cantik-cantik ini kereta. So cat you memang tak apa-apa lagi lah. So sekarang I pelan-pelan jalan bagi tengok. Belakang lampu I pun suruh kena tukar face display lampu. Okey, nampak tak? Cantik-cantik. Memang you tak biar apa-apa lagi ya. Tengok cat semua sekali ya. Memang so cantik-cantik ya. Kilat-kilat. Okey. Sampai atas semua sekali suruh cat habis. Okey. Belakang tong dia so okey juga. Nampak tak tong dia semua? Bagus lagi. Tak ada masalah apa-apa, semua clear. Okey. Tangan sama juga. Besi dia tengok semua sekali so cat balik. Memang so cantik. Link dia pakai sama yang original. Dia pakai size 255 70 15 injin. Tayar bunga I rasa ada lagi dekat 10% atau dekat 20% macam ni sahajalah. Okey. Ini besi semua soal untuk tanpa ni lah. Okey. Depan tayar so banyak lagi. Depan tayar ada lagi dekat 30% lah. Tengok taran semua sekali. Cat semua sekali. Sudah bikin lah. So cantik. Memang beri terus pakai saja. Tengoklah tayar depan 30%. Tengok talan semua sekali. Sampai habis kita cat balik. Ini besi. Tengok kuatnya. Belakang memang hingga dekat 10% macam ni sajalah. Tengok semua sekali besi dia. Ini sisi nombor dia semua dekat sini. Okey, tengok. Cantik-cantik ini kita. Ini kita ibu siap pakom. Kalau you nak tengok lepak pun boleh. Okey, so sekarang kita tengok dalam. Seat dia tengok, nampak seat dia semua okey, pun cantik-cantik juga. Tengok seat dia. Memang cantik lagi. Ini 4x4 ni. Okey. So kita masuk dalam. Kita 2008 memang lama lah. Sikit-sikit rosak memang ada lah. Okey. Tunjuk I kasih tahu apa masalah dia. Ada sikit-sikit yang rosak. Ada kena sikit crack lah. Okey. Sama styling dia pun ada sikit kena tak cantik lah. Boleh nampak. Okey. Lagi sini pun sudah kena tak lagi. Ini pun tak ada lagi ya. Sudah kena rosak lah. Okey. Yang lain semua okey. Yang sini tak terkena apa-apa. Lagi satu itu meter pun sudah kena rosak lah. Dia sekarang dia itu meter pun sudah kena tukar yang skema lah. Dia sekarang mari 118791. Okey. Tapi ini bukan original dia Malaysia lah. Sebab ini kita sudah kena tukar lah dia. Sebab dia ini tetap dia naik lagi. I akan tukar balik. Okey. So boleh tengok semua sekali. Okey. Lagi sekali tengok lah. Macam ni. Kita macam mana semua I bagi tahu. Okey. Side mirror. Okey, boleh guna. Okey, boleh guna. Belakang okey juga. Empat side mirror semua boleh guna lah. Okey. So seat belakang pun okey jugalah. Okey, boleh nampak lah semua sekali. Okey. Lain-lain tak ada masalah apa-apa lah. Nanti kita test tengok macam mana ni kereta. So sekarang kita tengok untuk belakang. Dia lock sini boleh buka juga. Okey. So tengok belakang seat dia pun cantik lagi. Seat dia semua okey lagi ya. Cantik-cantik lagi. Bawah kapal semua sekali adalah original. Belakang seat dia semua sekali so okey jugalah. Nampak semua sekali. Okey. Ini. Itu. Ini yang tepi ini ya, semua kan yang original sampai bawah. Ini aku nak tunjuk kasih tahu lah. Body dia memang tak ada kena langkah apa-apa. Tengoklah gam dia. Ini. Okey, sampai bawah semua sekali. Okey. Papan memang ini dah so kena pecah sikit. Okey. So belakang metom bersama lah. Kita cap balik saja. I tak ada ubah apa lagi. Boleh nampak ni semua sekali. Okey. Tengok kunci bawah lah. Okey. Spare tayar semua ada nampak semua sekali. Okey. So tengok nombor 3 pintu. Dia tepi-tepi sau sini okey, tak ada kena pecah apalah. Ini kam sama juga yang ori sampai bawah sama sekali sama juga. Nombor 4 pintu sama juga, nampak sama sekali. Papan dia so okey juga ni. Okey. Ini kam sampai bawah lah, nampak semua sekali. Cantik-cantik juga.
Kapek original ada lagi ha. Tengok talang semua, wiring semua yang ori punya. Tak ada kena apa-apa ha. Okay, seat dia semua okey, cantik. Ni apa? Ni buang ni barang dia. Okay. So, kita tengok enjin dia macam mana sekarang. Buka enjin tengok. Kereta alarm system semua ada ha. Sekejap, I tahu. Okay. So, nanti ini kita berapa cc horsepower, I duduk kat sini, I bagi customer tahu lah. Dia tengah atas ha. Nampak ini Toyota original gun dia. Korang tengok ni ha, semua sekali memang original lagi. ABS system ada. Talang semua sekali, boleh nampak lah pesi dia. Ini pesi dia semua sekali, boleh nampak. Ini bus platform kita charge lah. Tengok. Semua yang ori lagi ni. Tak ada masalah apa lah. Boleh nampak lah pesi dia semua sekali. Ni semua sekali. Kereta sound tengok macam ni okey lah. Tak ada leaking, tak ada apa-apa hal lah. Semua boleh nampak lah. Okay. Kalau peminat datang cuma saya test ride ni kereta. Tengok bawah semua sekali. Okay. So tengok sama habis, tutup balik. Okay, so sekarang kita pergi test ride ni kereta. Bagi customer tahu kereta condition macam mana. Okay, let's go. Okay, so sekarang kita pergi test ride ni kereta lah. Bagi customer tahu kereta condition macam mana. Okay, Masoti. Okay, let's go. Auto lock semua ada ha. So tengok sekarang kita pakai I satu rolau bagi tahu lah kita macam mana. Ini untuk pakai masuk hutan bagus sebab dia ada 4 view. Atau bawa barang sikit-sikit pun boleh lah. Belakang tumbung besar. Tengok sekarang jalan biasa. Bagi tahu kereta macam mana. Okay, kita jaga kereta masuk. Ini tempat tengok tak cantik ni tempat lah. Ini kereta tinggi ya. Memang senang je tengok jalan ini. Pakai memang sedap ni. Ini kereta tinggi-tinggi. Tengok. So okay, very good lagi. Nampak? Pelan sikit. Sini takut ada kereta ke motor jalan. Okey, jalan. Tengok siapa-siapa yang terminat yang ini kereta boleh datang jumpa saya lah test ride ni kereta. So sekarang I jalan-jalan saja bagi tengok kereta macam mana condition dia. Sekarang pick up semua. Nanti kita try pick up dia tengok macam mana. So sini jaga-jaga kereta motor tak ada. Okey, kita jalan. Okey very good. Tengok tukar gear 1, 2, 3. Belakang tak ada kereta. Brake. Okey, so very good. Betul, siapa minat ini kereta datang jumpa saya. Nanti you boleh test ini kereta dengan test 4 view semua sekali. You test dulu. I ikut you pergi test lah. Kalau sudah okey, kereta ini pun sudah siap puspakom. Mau tukar nama 1 hari sudah settle. Boleh terus ambil kereta. Kita terus lah. I balik ambil kereta lah. Ini I nak tunjuk bagi tahu je. I akan test bagi tahu lah. Aircon very sejuk, tak ada masalah apa. Okey. Kalau yang siapa minat datang jumpa saya. So sekarang I balik office dulu. Nanti kita baru cerita harga dia. Okey, I sudah nak sampai I kedai sini. Nanti sini I ambil kedai lah. Nanti I sampai, I parking dulu. I bagi tahu harga dia. So sekejap
Okey, masuk dulu sini. Okey, masuk P, handbrake. Okey, so sekejap kasih biar. Okey. So kakak semua, kalau siapa minat yang ini kereta Toyota Hilux 25cc tahun 2008 auto modern dia. Kalau peminat boleh datang cuma saya lah. Nama Andy, alamat telefon semua dekat sini. Okey. So sekarang kita nak cerita ini harga. Yang ini kita harga siap tukar nama sama Puspakom untuk cash sajalah. Okey. Kita bagi punya harga 31,800. Kalau petu you minat boleh datang cuma saya, tengok ini kita dengan test run ni kita. Harga rasa boleh bincang lagi sikit lah. Kalau you petu minat, you datang cuma saya lah. Okey ya. See you later. Bye.